Hai semua, nama saya Mahindran, asal daripada Rauk Pahang. Program Perhati ni saya dapat tahu daripada kasih ingat saya lah 2011 hujung-hujung, sebab pada tahun 2011 saya kehilangan ayah, and then it actually sudden, orang kata secara kilat je, tahu-tahu ayah saya dah tak ada, and then that was a dark year for me lah, because satu kehilangan besar untuk saya. Lepas tu bila dapat tahu, and then bila satu tahap tu macam saya dah tak pergi, bukan tak pergi sekolah, macam tak ada minat nak pergi sekolah. Lepas tu macam my academic memang drop gila, memang banyak subjek fail semua. Lepas tu one time cikgu kaunseling panggil saya, okay, dia kata, Mahin, saya nak daftarkan you dalam program Perhati. Saya kata, Perhati tu apa? Dia kata Perhati ni adalah satu program untuk anak yatim di mana bawah jagaan Yayasan Pahang. Okay, so saya kata apa benefit yang saya akan dapat lah. Lepas tu dia kata, you join je dulu, nanti saya akan guide A to Z what you will done, and then from there saya dapatlah sikit-sikit, which is every week ataupun every week lah. Biasanya every week cikgu akan tanya apa you punya progress, macam mana studies, and then dia dah start follow rapat dengan saya. Maksudnya every time dia akan tanya lah macam mana pelajaran, and then how your life. Maksudnya dia lah dalam period yang dalam orang kata apa, kehilangan ayah tu dia macam still sparkling, macam tak boleh nak lupa. So daripada situ my teacher lah, maksudnya cikgu kaunseling saya, dia keep on tanya dengan saya macam mana progress, and then every time my exam time dia akan follow rapat. Maksudnya dia akan tanya how's my progress. Kalau ada subjek fail, dia akan cuba cari untuk maksudnya attach dengan cikgu yang berkenaan untuk belajar lagi detail lagi. And then so far at the end tu still gone down lagi, macam exam final year kan. Lepas tu masuk form 4, form 5, and then saya dapat lah, maksudnya every time bila cikgu tanya tu, okay cikgu saya dah, miss saya macam saya pula yang volunteer update dengan cikgu. Okay cikgu, saya dah dapat ni dah, saya boleh achieve. So saya nampak kenaikan dia tu, bila ada orang support kita, kita nampak okay kita boleh update dengan cikgu tu. Bila saya pun dah start selesa dengan cikgu, anything in academic wise saya akan update dengan cikgu. That's why saya lepas pada tu saya dah start aktif dalam KOKO, and dekat KOKO pun last saya sebelum habis saya dapat anugerah juara penuh disiplin bawah kadet polis. So that's the highest award yang saya dapat lah dekat sekolah dulu. So itu yang macam, kalau rasanya kalau saya tak masuk Perhati ataupun saya tak jumpa cikgu kaunseling, rasanya tak adalah kot sampai level situ. Maksudnya stop sampai, maybe saya stop sampai form 3 je lah kot. Perhati is my startup point until I achieve today. Because kat Perhati lah saya jumpa banyak orang, banyak person, and then from there I start, because saya update dengan cikgu even saya habis diploma. Barulah seorang kata start slow sikit, saya tak update lah. Tapi in fact saya sampai habis diploma, sampai saya dapat scroll diploma, saya still update dengan cikgu. Saya kata, cikgu saya dah berjaya sampai sini, berjaya sini. Maksudnya support tu still ada. Even saya dah kerja, dah 3 tahun bekerja, tapi saya rasa spark yang saya dapat time Perhati tu is effect sampai sekarang. Even though saya dah berjaya berkejaya sekarang, tapi the spark, the start yang awal-awal dulu tu, itulah yang menjadikan saya seorang yang berjaya ke sekarang ni. Saya sebagai alumni, saya harap program Perhati ni diperluaskan lagi, and then kena ada program-program yang gatherkan balik alumni-alumni yang dah berjaya untuk bagi spark kepada adik-adik kita yang bawah ni, supaya dia orang boleh berjaya sama-sama.